layan movie pun sedap ni. Macam mana? Jom apa pula kau ni, Lek? Aduh, dua paruk lah. Alamak. Jom. Apalah kau ni? Podcast ini dibawakan khas oleh Pok Lepak Studio. Dan korang jangan lupa untuk follow kami di YouTube dan di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosmed kami yang lain. Link ada tersedia di bahagian description di bawah. Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi di Dua Parok season yang kedua, episod yang ke-12. So untuk episod kali ni guys, aku bersorangan diri. So Alip tak dapat nak join kita pada episod kali ni sebab faktor busy lah guys. Maklumlah, lepas cuti raya kan, banyaklah kerja yang nak dibuatnya. So guys, pada episod kali ni aku pisang jugalah sebenarnya nak sembang pasal apa. Tapi aku rasa aku nak cerita sikit lah, atau nak share kan tentang perjalanan PLS atau Pok Lepak Studio dengan korang. Mungkin ada daripada korang yang dah tahu, tapi aku yakin ramai lagi yang tak tahu lah pasal ni. Jadi PLS ni ditubuhkan pada 28 April 2024. Tapi sebelum tu, first kita nak cerita pasal nama dulu guys. So kenapa PLP atau Pok Lepak Studio? Sebenarnya tak ada masuk mendalam sangat lah di sebalik nama tu. Cuma kita orang waktu tu ada satu cita-cita lah, which is kita orang nak jadikan channel ni sebagai pod untuk korang lepak santai, ataupun pod untuk korang singgah, untuk korang tengok konten kita orang. Dan nak jadikan channel ni konon-kononnya macam channel TV lah. Plan asalnya channel ni bukan semata-mata podcast je, tapi dia ada lagi konten yang macam-macam lah. Cuma sekarang ni kita orang lebih fokus dekat podcast. Jadi kisahnya pada malam 28 April itulah buat pertama kalinya kita orang bermeeting. Macam-macam lah kita orang berbincang kan, pasal logo lah, konsep lah, masa syuting lah sebagainya kan. So banyak benda kita orang bincang pada malam tu, semata-mata untuk mewujudkan konten PLP ataupun Pok Lepak Podcast season pertama waktu tu. Sebenarnya kisah dia, PLP ni pun hampir terkubur. Sebab sebelum wujudnya line up yang berjaya direkodkan, which is aku, Alip, Anga, dia ada original line up lagi di belakang tu. Dia sebenarnya tak beza banyak pun, cuma kedudukan Anga waktu tu bukanlah dia, tapi ada seorang lah daripada our members, iaitu Syuhaizil, atau kita orang panggil dia Zil. Jadi kepada korang semua yang tertanya-tanya Zil ni siapa kan, rupanya macam mana orangnya, korang boleh check it out balik dekat tak silap aku dekat Dua Parok season kedua, episod ke berapa aku tak ingat. Korang kena tengok balik lah dekat arcade di channel kita orang. So kenapa aku cakap hampir terkubur? Sebab waktu original line up tu kita orang ni kiranya dah nak start lah konon. Tapi waktu tu yalah, kita orang pun sibuk kan dengan kerja-kerja kita orang. Tapi aku rasa faktor paling utama dia adalah kita orang ni masing-masing rasa tak berapa nak confident. Kisah dia. Jadi projek ni dia hampir pernah terbengkalai jugalah sekejap. Dan aku cakap hampir dilupakan juga. Tapi cuma ada kisah lah satu hari, aku tak boleh lupa lah kisah ni sampai bila-bila. Satu hari adalah seorang sahabat aku, dia join kerja dengan aku. Kiranya dia join kerja di tempat di mana aku kerja, satu company lah. Jadi satu hari tu kita orang berbual lah, dan aku berbual dengan member aku ni. So aku ingat lagi lah, kita orang sembang dekat belakang store waktu tu, dekat store tempat kita orang kerja kan. So aku sembang. So macam biasalah aku sembang pasal aku nak buat podcast, nak buat itu, nak buat gini kan. So akhirnya tiba-tiba member ni pula yang paling semangat lah nak buat projek ni kan. So aku pun terkejut juga. So konten yang aku masukkan tu adalah PLP lah kan. So siapa member yang aku masukkan tu? Jadi orang dia adalah Anga. So aku tak malu ataupun aku tak segan untuk aku cakap yang Anga ni adalah orang yang bagi aku semangat tau, ataupun orang yang buat spark untuk PLP ataupun PLS ni wujud kan. Tapi dalam hal ni aku tak boleh cakap yang Alip ni tak bagi semangat dekat aku kan. Alip ni dia bukan kira orang yang dah bagi semangat je tau. Dia ni dah jadi tulang
Yang support aku daripada aku kosong sampailah ke sekarang. So macam lagi-lagi lepas daripada Angah mengambil keputusan untuk keluar, lagilah Alip ni antara orang yang sentiasa support aku daripada belakang, dan untuk aku bawa nama PLS ni. Jadi lepas kita orang dah meeting pada malam tu, kita orang pun dah sepakat apa semua. Jadi kita orang record lah episod pertama kita orang. Tarikh syuting pertama tu aku tak berapa nak ingat. Cuma tarikh pertama video yang kita publishkan adalah pada 18 Jun 2024. So lebih kurang sebulan jugalah orang kata apa, proses untuk kita mewujudkan PLP season pertama tu. Maksud aku sebulan daripada tarikh kita meeting tu. Episod yang paling meriah atau yang paling banyak view lah, aku rasa which is episod 5, episod seram. Biasalah kan, orang kita ni memang suka dengar-dengar kisah seram, mistik ni kan. Jadi sedar tak sedar, total episod untuk PLP season 1 kita cecah 11 episod keseluruhan. Itulah, sedar tak sedar kita dah 11 episod. Jadi nak cerita pasal cabaran pula. Cabaran untuk PLP season pertama, dia sebenarnya tak adalah banyak sangat, tapi adalah kan. Antaranya macam kita dah record, kita dah tekan record, tapi rupanya dia tak record pun. Masalah tu kan. Dan yang kedua macam audio pula, audio problem. Gambar pula blur tiba-tiba. Lightingnya cakap lah, lighting pun pada episod pertama tu ke laut kan. Maklum lah kan, baru-baru nak jadi podcaster. So dalam kita orang duk jalan dengan PLP, dah jadikan cerita, aku tiba-tiba hadirkan lagi satu konten, which is dia podcast juga, cuma kali ni dia aku host solo. Konten yang aku masukkan tu adalah luar kotak episod pula, luar kotak season pertama. Sebenarnya waktu tu aku acah-acah je lah kan, nak ada pelbagai konten, tapi dia still dalam konteks podcast. So dalam luar kotak tu aku sebenarnya banyak reference lah kan, banyak reference, banyak benda yang aku tengok untuk aku jadikan konten tu sebenarnya. So antara konten ataupun reference aku banyak tengok daripada podcast negara jiran kita lah kan. Macam contoh podcast Warung Kopi yang dihostkan oleh idola aku Pras Teguh, dan juga Close the Door yang dihostkan oleh Deddy Corbuzier. So kedua-dua konten ni adalah menjadi reference untuk aku, di mana konsepnya adalah hostnya solo dan ada guestnya, ada jemputannya, dan akan bercerita tentang kehidupan guest tersebut. So aku banyak ambil reference daripada situ lah kan. Cuma selain daripada tu, aku pun sebenarnya nak asah bakat aku dalam bidang hosting ni sebenarnya, sebab aku minat untuk jadi host, dan aku juga minat untuk berada dalam bidang hosting tu. So kiranya nak rasa lah macam mana host solo kan. Sebab sebelum ni di PLP kita ada 3 kepala. Cuma aku saja nak membuat sikit cabaran untuk aku, buatlah luar kotak season pertama. Tapi itulah, apakan daya kan, luar kotak tu kita dapat bertahan selama 3 episod je guys. Sebab faktor utama dia kenapa kita orang dapat record 3 episod dia, sebenarnya jawapan dia senang je, penat. Ya, penat. Korang tak salah dengar, memang penat. Sebab waktu tu editor untuk PLS ni guys, sebenarnya aku seorang je. So korang bayangkan lah kan, aku yang edit untuk full video, akulah yang edit untuk marketing, akulah edit untuk post di sosmed. So tak cukup tangan dan tak cukup masa juga, sebab waktu tu aku masih ada kerja tetap. So akhirnya aku sendiri mengambil keputusan untuk tutup luar kotak season pertama tu di episod yang ketiga. Walaupun tak ada, orang kata tak ada pengumuman sebenarnya kan, korang faham sendiri lah kan. Dan walaupun episod luar kotak season pertama tu berakhir di episod 3, tapi PLP season pertama waktu tu masih berjalan seperti biasa. So long story, dan akhirnya PLP season pertama juga tamat di episod yang ke-11.
Jadi kenapa kami stop dekat episod ke-11 tu? Sepatutnya kalau kita ikut plan lah, kita sepatutnya ada untuk season 1 lah, kita ada lebih kurang 15 episod. Tapi adalah beberapa faktor yang aku akan ceritakan selepas ini. So bila kita cerita pasal soal cabaran, jadi cabaran yang paling besar yang kita orang kena hadap ialah bila Angah terpaksa mengundurkan diri daripada PLP dan juga sekaligus meninggalkan PLS. So itulah maksud aku tadi, itulah maksudnya dan itulah faktor kenapa PLP season pertama kena stop sampai episod 11 je. Sebab kita orang waktu tu dah hilang satu seri lah dalam PLP ni kan. Dan aku dengan Alip tu kena ambil keputusan untuk rehat waktu tu. Rehat seketika untuk kita fikirkan apa strategi ataupun apakah plan kita untuk next dan seterus-terusnya. Aku dengan Alip ni sebenarnya guys sedih lah juga kan. Yelah kita ni dah sepakat dari mula kan. Aku, Alip, Angah ni kita dah sepakat. Tiba-tiba ada pula perpisahan. So kita orang ni sebenarnya tak ready juga waktu tu kan. Dan nak cakap marah, tak marah pun, sikit pun tak ada marah. Sebab kita berdua waktu tu faham apa yang dilalui oleh Angah. So kita okay je sebenarnya. So kita just tak kisahlah walau apa pun keputusan Angah waktu tu, kita okay je sebenarnya. Jadi guys, antara kenangan manis sepanjang kita orang dalam phase 1 ni ataupun fasa 1 ialah finally kita dapat juga mewujudkan channel ni dan dia berjaya jugalah menjadi podcaster kan, walaupun tak bertauliah. Dan untuk aku pula personally, untuk phase 1 ni akhirnya aku dapat asah lah bakat aku dalam bidang editing dan grafik kan. Yelah, macam mana tak asahnya kan, record tak record, audio problem. So dari situ aku banyak belajar benda lah kan, belajar sendiri. Orang kata belajar daripada kesilapan, dan kesilapan itulah yang mematangkan aku. Dan banyak benda lain lah yang aku belajar kan. So to cut it short, selepas hampir sebulan kita orang cuti untuk phase 1 ni. Sebab sebelum tu kenapa aku cakap phase 1 ataupun fasa 1? PLP ni ataupun PLS actually kita ada dua fasa, dua phase. Okay, phase pertama yang aku tengah cerita ni lah. Yang phase kedua nanti kita akan ceritakan kan. So lepas pada hampir kita sebulan cuti, kita orang comeback di phase yang kedua ataupun fasa kedua dengan konten kebanggaan kita orang, which is Dua Parok season yang pertama. So kenapa kita orang cakap Dua Parok ni antara brand ataupun kira brand lah, brand yang paling win sekali. So kita tunggu di next episode. Sebab mulut aku pun dah rasa mengah kan. So kita jumpalah di next episode untuk kita sambung cerita tentang Dua Parok dan seterusnya. Sebab untuk cerita Dua Parok ni sendiri sangat menarik lah untuk aku, dan kita akan share nanti apakah kenangan pahit dia, manis semuanya kan. Sebab Dua Parok ni ada 2 season, dan kita juga akan ceritakan tentang PLP season kedua. So kita jumpa lagi di next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Dua Parok sekarang di Spotify.